Sebab orang Yahudi pilih alam Melayu, pilih Asia Tenggara. Dia pilih nak hidup Malaysia, nak hidup ke Aceh, nak hidup ke sebelah Kelantan sebenarnya, tapi tak boleh masuk. Dia orang Yahudi. Imigresen tak pernah masuk. Nak hidup di Thailand, sekawai dia yang paling rapat. Dan 400,000 ni bukan sikit lah. 32,000 pembunuh. Razah ambil alam Melayu tempat rehat yang sunyi, tenang. Orang jadi tempat lain tu sedap. Belanda, British, Perancis yang tepi hebat saja. Switzerland, cedek buat dia tu segi nak pilih Asia Tenggara alam Melayu tempat rehat. Ni pagi tadi bau pecah. Mai dia beli tanah. Dah 41 dah rakyat dia. Di satu tempat ni hampir separuh dah. Ni kita bimbang benar ni. Dah orang Yahudi, orang cerdik. Dia tengok lebih ada kita lagi ilmu Melayu lama ni. Saya ditutup bela lah. Ilmu daripada riwayat Bani Israel saya list di dinai ni 47 ilmu ni. Dingaku oleh pihak orang lain. Orang Yahudi, orang Bani Israel kata ilmu para nabi dia dulu, bukan ilmu orang Melayu. Sedangkan ilmu tu duduk di tangan Tok Nali. Ilmu duduk di tangan Tok Soleh, Tok Wali, Tok Syahdah Al-Fatani. Duduk di tangan Tuhan pilih ulama Melayu pergi ilmu para Bani Israel dulu. Tuhan tak wid dia kerana dia bunuh Nabi. Tuhan pilih orang Melayu ambil. Saya bawa balik Israel lepas saya mau kemarin kerana dijemput untuk buat satu museum seperti mana kita buat di Bira Masjidil Aqsa. Dia tak pernah berlaku ni. Jadi tu email 2 minggu kemarin di Masjidil Aqsa. Dan dia ada 5 tu email dia pilih semaya esok orang Melayu jadi tu email lah ni. Dia tak pernah berlaku ni. Dan mimpi tapi dengan qadar takdir boleh jadi berlaku di akhir zaman ni. Alam Melayu tempat tumpu lah ni. Tempat sehat, tempat rehat, tempat istirahat, tempat cahaya kita nengeh yang lebih dingin. Dia pilih sini bukan kata pilih dengan sekadar ikut si. Dia pilih dalam catatan sejarah tu nenek dia. Ada hubungan apa? Sebagai profesor duk kecek apa dah? Solah ada ibu tu satu kau yang bagus. Sampai tu saya puasa nak buat dia kita syahadah ngarang tentang kebangkitan Islam di akhir zaman. Saya buat dah. Orang Malaysia wui dan Arab 700,000 tu pak. Segera diterjemahkan ke Rumi daripada Jawi Arab lama. Ke Rumi dengan segera biar anak cucu kita dapat baca apa akan timbul di alam Melayu. Orang Melayu akan memimpin dunia di segi akid Islam di atas dasar hikmah al-wasatiyah. Orang Melayu sebagai satu hikmah besar akan menarik orang-orang Eropah masuk Islam sekarang ni. Ni 2 minggu lagi OIC akan mari sini. OIC akan bawa tenaga-tenaga negeri 47, 57 negeri dia nak mari ke Patan. Allahu Akbar. Pagi tadi Cina mari. Minggu mari duta besar Malaysia hantar mari suruh tengok. Bukan biasa ni pilih kawasan ni ada arti di sebalik. Ni nak kecek tak boleh sebenarnya tapi kita kecek ikutlah ahli-ahli sejarah kita yang berarif di segi kebangkitan Islam ni kita bakal-bakal jadi tuan rumah. Saya sekadar duduk sini tak boleh orang-orang pondok saja. Kita kerja sini kerja sebagai amanah betul-betul. Raja kita nak lagu mana warisan Melayu dapat diselamatkan. Tak dibina, tak ditesis, tak dimaster, tak di PhD kan oleh orang yang tak sanggup bawa dengan orang Melayu kita. Ini kalau kecek panjang dah. Kalau kecek panjang kita tak kering. Ilmu kita dihargai, dimuliai oleh setiap pihak di atas dunia lah. Habis itu Malaysia akan jadi tuan rumah lah. Orang Malaysia akan jadi tuan rumah tentang kebangkitan InsyaAllah. Tentang kebangkitan Islam di atas hikmah. Dari atas al-wasat di atas hikmah ni. Islam nak bangkit dalam bayi dengan hikmah dia bukan perang seperti apa. Islam akan bangkit di alam Melayu kita ni bukan di atas dasar perang apa dah. Atas dasar hikmah. Sebab itu Yahudi bakal penuh mari ni. Kerana hikmah tak ada berdarah ada setitik. Akan ubah Eropah masuk Islam dengan uslub tasawuf kesucian bagi ulama kita dulu. Biar orang Eropah bakal tengok kesucian dalam hati orang-orang ulama kita di alam Melayu Nusantara. Kira seperti itu dululah saya sebagai tuan rumah hari ni lah tak ada apa sebenarnya. Kita bakal-bakal jadi tuan rumah lah. Bakal-bakal berdoa dah. Ya. Mudah-mudahan ziarah kita sebagai ibadah lah. Dan Iraq hubungnya silaturahim. Amin. Minta Tuhan
panjang umur lagi. Amin. Boleh kita berjasa lagi, boleh jadi tuan rumah, boleh membela lagi warisan ilmu daripada ulama kita biar dapat sambung. Amin. Mudah anak cucu kita pada masa lagi akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Wa sallallahu ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.